kamera confirm. Hai guys, so ini adalah video rasa untuk Oppo Find X9 Pro. So apa yang upgrade this year? Pertama sekali adalah design. Tahun ni versi Pro dia pakai flat design. Yang mana mereka menggunakan flat design rata baik dekat depan ataupun belakang. Tapi kan Maya, bukankah benda ni dah pakai daripada tahun lepas? Betul, tak salah. Tapi anda kena ingat, itu adalah versi biasa. Versi Pro masih guna curve design. Dan kalau anda ikuti daripada Find X yang daripada awal sampailah ke yang 8 hari tu, Pro version memang pakai curve design. Sebab bila pegang tu nak rasa lagi premium, lagi mahal. Tapi tahun ni Oppo kata kita standardize je. Semua pakai flat design. Satu lagi yang berubah pada tahun ni adalah bonggol kamera. Okey, kalau anda tengok Find X kebanyakannya Pro version dia akan pakai kamera yang bulat, betul kat belakang ni bulat. Tapi this year dia tukar persegi. Kalau tengok betul-betul dah macam ala-ala Reno, betul. Sebahagian besar ni adalah plastik, tapi yang bijaknya Oppo kat sini dia satukan semua lens ni dalam bonggol kamera. Jadi dia tak serabut, dia nampak kemas, dia nampak lagi minimalis kat sini, okey? Okey, so dah lalang saya cakap pasal design ni, mailah saya sentuh sikit pasal skrin. Okey, tahun ni tak ada upgrade yang besar pun. Skrin masih sama dengan beberapa generasi sebelum ni. 6.78 inci, AMOLED, keadaan segar semula, 120Hz. Walaupun tak ada peningkatan yang ketara, prestasi dia still mantap. Sebab kita tahu yang skrin AMOLED ni memang terang, jelas dan warna hitam tu memang pekat. Animasi pun lancar, nak buat kerja ke main game, tak ada masalah. Okey, kamera pun boleh tahan tahun ni memang ada upgrade. Kali ni dia pakai 50MP lebar, 50MP ultra lebar dan 200MP telefoto. Ada juga 2MP untuk monokrom. Dan Oppo kata kali ni lens diorang pun lagi besar yang boleh serap cahaya 30% lebih baik berbanding tahun lepas. Jadi tangkaplah kat mana-mana, terang ke gelap ke, gambar tetap akan on point. Betul ke? Ya. Kebanyakan gambar yang dihasilkan ni memang nampak tepu, tapi highlight tu dia masih konsisten. Kalau anda pernah guna profile color sebelah, anda tahulah macam mana dan rasa dia tu sama saja. Autofocus pun laju, pantas walaupun subjek tu tengah bergerak. Lepas tu boleh zoom sampai 120 kali. Walaupun zoom maksimum, hasil gambar tu nampak baik kecuali pada pencahayaan yang gelap. Seterusnya kat sini juga ada makro yang akan diaktifkan secara automatik kalau kamera dekat dengan subjek. Tapi kalau nak lagi extra, ada juga dua mod makro, fully clarity ataupun natural blur. Dua-dua ni memberi hasil yang memuaskan ikut pada kehendak masing-masing. Next adalah ultra lebar. Ultra lebar tahun ni juga boleh kata upgrade, siap ada Dolby Vision lagi. Lepas tu kalau anda tengok kat sini, kesan herotan ataupun distortion tu dia tak nampak sangat lah. Kira dia nampak eye level manusia biasa. Dan kalau anda guna 50MP Hasselblad untuk ultra lebar ni, anda akan nampak image dia tu lagi tajam. Dan dekat sini juga dia ada mod 200MP Hasselblad dan hasil dia memang extra. Dan jangan risau, proses ambil gambar tu memang ambil pasal lama, tapi sebenarnya anda tak payah tunggu pun. Tangkap sekali, bergerak pun tak ada masalah sebab dia akan hasilkan image yang berkualiti. Okey, portrait juga nampak cantik tahun ni, ada improvement. Dia boleh pisahkan latar belakang dengan subjek dengan cukup kemas. Contohnya dalam gambar ni, cermin mata saya tu dia boleh pisahkan bokeh dengan cantik. Ini adalah lebih baik berbanding Find X8 Pro tahun lepas. Tahun ni bokeh dia nampaklah improvement. Okey, video pun upgrade tahun ni tau. Benda main karakter dekat sini adalah 4K 120fps. Benda ni seronok kalau nak buat slow-mo. Siap ada Dolby Vision guys. Ini adalah upgrade untuk video. Bukan tu saja, sini juga ada Oppo Lock yang sesuai lah untuk korang yang suka rakam dan edit. Kemudian boleh ubah ISO, iris, histogram, ada macam-macam kat sini. Dan lagi ekstranya kat sini, Oppo dia jual fotografi kit khas untuk Oppo Find X9 Pro ni. Macam-macam aksesori ada dalam tu, anda boleh tengok, tapi benda ni dijual secara berasingan. Harganya adalah RM999, tapi kalau anda beli dengan Oppo Find X9 Pro ni, boleh dapat dalam RM799 je. Performance pun upgrade tahun ni, dia guna chip paling berkuasa daripada MediaTek, iaitu MediaTek Dimensity 9500, memori 16GB RAM, storan dalaman 512GB. Tapi apa yang saya nak highlight adalah penanda aras dia ni adalah paling tinggi pernah kami uji. Dia sampai 3 juta, lebih daripada 3 juta yang lagi tinggi daripada Apple A19 Pro pada iPhone 17 Pro.
Tapi mesti anda cakap, alah setakat nombor, performance okey ke? Sepanjang saya guna tak ada masalah. Nak tekan-tekan apps laju, nak buka apps laju, animation pun smooth. Yang mana most of the time saya boleh buat kerja dengan cukup lancar sekali. Dan cuma saya nak cakap pasal haba tu adalah rasa, tapi taklah terlalu panas, setakat suam-suam je, terutama kalau saya buat ujian penanda aras. Dan untuk gaming pula, macam biasa saya guna untuk apa? On-off king. On-off king saya boleh main sampai 120 FPS dengan tetapan paling tinggi. Kalau ada turun pun FPS dia tu adalah antara 115 sampai 118. Macam mana pun prestasi lancar, senang main, grafik pun memang cantik. Selain daripada tu, preset pun upgrade ColorOS 16 berasaskan Android 16. Ini adalah yang paling latest daripada Oppo. Dan korang tengok UI dia, ikon ceria, cantik, tersusun. Cuma saya nak cakap kat sini, dia ada mirip sikit lah dengan iOS 26. Kenapa? Kalau anda tengok search bar dekat sini, dia dah ditukar ke bahagian bawah. Ini memang lebih kurang sama macam iOS kan? Ada lagi macam-macam ciri AI kat sini, macam AI Mindspace yang dekat sini dia akan ambil screenshot, lepas tu dia akan simpan info dan juga maklumat penting. Kebanyakan kalau tengok kat sini, apa yang dia bagi info tu agak relevan, tapi pada saya rasa tak semua orang akan guna pun function ni. Dan kalau nak guna function ni, kita kena guna snap key tau dekat bahagian kiri ni. Pasal snap key ni saya ada benda sikit saya nak tegur lah, yang mana butang dia sangat-sangatlah sensitif. Agak sensitif sebab kadang-kadang bila terpegang phone, tiba-tiba tertekan. So kena hati-hati sikit lah kalau nak guna benda ni. Next, AI Notes dia pun upgrade kali ni. Bukan setakat boleh susun saja, tapi dia siap boleh buat mind map. Dia siap boleh buat table. Bukan setakat boleh buat je, korang juga boleh convert pergi PDF dan macam-macam file lagi. Lepas tu untuk gambar pula kat sini dia upgrade dengan AI Portrait Glow. Ini susah untuk gambar portrait dan dekat sini dia state as AI Relight lah. AI Relight ni lebih kepada tambah pencahayaan pada gambar portrait anda tu. Kalau gelap dia akan tambah jadi cahaya tu nampak macam gambar dalam studio. Bagi saya benda ni ada masa dia okey, ada masa dia tak okey. Sebab ada masa gambar tu macam tak relevan sangat lah bila cahaya dia terlampau terang. Jadi depends. Dan kemudian AI recording dia pun tahun ni boleh tahan, yang mana dia boleh transcribe on the spot. Anda cakap dia terus beritahulah apa benda yang anda cakap kat situ. So saya boleh kata ColorOS 16 kali ni lebih memudahkan, AI dia juga lebih pintar, tapi macam mana nak guna tu bergantung pada kehendak dan juga keperluan masing-masing. Okay, last but not least adalah bateri. Tahun ni memang besar tau, 7500 mAh. Ini lagi besar daripada Oppo Find X8 Pro. Macam mana ketahanan? Dalam masa ada berapa sesi saya boleh dapat lebih daripada 11 jam. Ada beberapa ketika kalau saya terlampau guna, saya dapat antara 7 hingga 6 jam. Boleh saya kata dia tak kurang lah daripada 6 jam. Nak cas pun senang. Dia ada 80 watt berwayar, 50 watt evoke dan juga berbalik 10 watt. Boleh cas kurang daripada 1 jam dan apa yang bestnya dekat sini, Oppo bagi kepala pengecas dalam kotak. Jadi tak payahlah nak beli lain. Dan satu lagi point yang saya boleh highlight kat sini, this year Oppo Find X9 Pro dia sokong bypass charging. Bypass charging ni sesuai lah untuk anda yang suka main game. So bila main game kita cas tu, kuasa akan terus ke peranti, dia takkan lalu bateri. Jadi bateri tu akan lebih tahan lama. Okay guys, kita boleh kata yang Oppo Find X9 Pro ni adalah flagship yang hampir lengkap tau. Reka bentuk dia premium, perkakasan dia berkuasa, lepas tu kamera dia pun cun dengan kerjasama yang seblat. Bateri pun besar dan ColorOS 16 pun memang senangkan kehidupan harian kita. So kalau anda nak sebuah telefon yang serba-serbi, boleh buat kerja, boleh multitask, ini patut masuk dalam wishlist dan harganya adalah RM5,099. Dapatkannya di pasaran sekarang. Dan sekian daripada saya Maya, berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Bye.